sangkut kat rawang sebabkan benda ni. Ini apa benda lah Wow. Hai. Assalamualaikum. Aku ni dah lah penat, banyak kerja nak kena settle. Lepas tu kau datang kau minta duit. Ni pesanan dekat orang kat luar sana. Kau kalau nak tolong, kau buat cara nak tolong. Cerita dia, tayar aku bocor ni. Datang seorang pakcik ni. Dia cakap, kenapa? Mau tukar tayar? Iphone man. Dia turun lah. Dia buat Cina. Dia buat siap-siap 80. Aku tanya, apa hal 80 bos? Apa hal? Aku saw pakcik tu, apa benda ni? Apa benda 80 kan? 50 lah, 50. 30. Lepas tu kan, dia cakap, tak ada 80. Ini tukar-tukar tayar je semua, Jack punya barang apa semua. Dia 80 dia cakap dia tak nak gerak. Aku pun apa lagi? Aku panggil member aku. Keluar kau rekod. Aku sama macam tu. Apa benda ni 80? You buka balik lah. Boleh pasang sini. Aku boleh pasang sendiri lah. Aku cakap dengan pakcik tu. Kalau kau nak minta duit, datang minta. Baik cakap. Baik tak payah buat. Baik tahu awak lah kalau nak duit kan. Aku tak nak bayar. Bukan tak nak bayar. Pasalnya benda ni boleh buat sendiri tau. Kalau kau jack tayar sekalipun, RM80 dia minta. Gila lah. Lepas tu bila dah rekod bawa dia nak caw. Aku goyak je.